Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya dan inayah daripada-Nya. Kita sama-sama pada malam ini dan mendapatkan masa lebih kurang setengah jam ke 40 minit sebelum kita mulakan satu waktu Isyak. Dan mudah-mudahan semangat kita untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagaimana yang Allah Taala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu semua lebih daripada orang-orang yang tidak berilmu ataupun baru belajar ilmu. Jadi kalau kita lihat para ulama-ulama terdahulu, nama-namanya sentiasa disebut sehingga ke hari ini. Contoh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, kemudian Imam Bukhari, dan juga para sahabat radhiyallahu alaihi. Kerana mereka berilmu. Bila mana mereka berilmu dan ikhlas semata-mata belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini nama-nama mereka sentiasa disebut. Sama ada walaupun kita baru nak baca hadis ataupun kita nak belajar ilmu agama, paling tidak kita akan nampak dalam teks hadis itu bahawa tertulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya dengan sebab ikhlas mereka niat mengaji ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada mereka. Boleh jadi insya-Allah sehingga ke hari kiamat nanti nama-nama mereka sentiasa disebut, sama ada budak-budak yang baru nak belajar ataupun kita yang baru belajar, sentiasa akan disebut-sebut nama-nama mereka kerana hati mereka ikhlas untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukanlah kita di sini berniat bila mana kita mengaji ilmu ini agar generasi akan sebut nama kita. Itu namanya dia. Tapi kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu yang kita belajar. Walaupun mungkin di masa-masa muda kita tidak ada kelapangan masa mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebabkan komitmen kita, kerja kita, tidak ada kelapangan masa banding sekarang ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bersemangat untuk mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab kesihatan kita, boleh jadi dengan sebab kita timbul rasa semangat, salah satunya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini adalah daripada doa pada mereka. Kerana bagi Nabi SAW menyebutkan wa innal malaikata yaqta'u ajnihataha ridha'an liqa'il. Kerana para malaikat itu akan menaungi dengan sayap-sayapnya dalam mana-mana majlis ilmu, dan mereka ini mendoakan keampunan, kerahmatan dan
Mereka ini orang-orang yang mana semuanya akan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila-bila lagi kalau dia duduk, kalau manusia itu di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi besar kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini sentiasa mendapat doa keampunan dan kerahmatan daripada para malaikat, kerana doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hijab. Kerana malaikat ini bukan berdosa macam kita sebagai manusia, tapi bila mana malaikat mendoakan kita, mudah-mudahan kita sentiasa dalam kerahmatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkongsian hadis pada hari ini adalah dalam tajuk kitab Amar Ma'ruf dan juga Nahi Munkar. Kalau sebut sebagai Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar ni, dia bukanlah moto jodoh kata bagi satu-satu kumpulan, tapi Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar ni adalah kewajipan bagi setiap orang-orang mukmin yang muslim, kewajipan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu semua ini adalah umat yang terbaik, umat yang mendapat banyak kelebihan berbanding umat-umat Nabi terdahulu. Tetapi kamu ini, kita ini, tidak ada lagi Nabi yang diutuskan. Walaupun Nabi Isa AS turun sebelum hari kiamat nanti, Nabi Isa akan tetap membawa risalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap nabi-nabi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan atau telah mewajibkan beberapa kefakuan ke atas mereka, yang setiap daripada nabi, setiap daripada masa zaman ini berbeza-beza, sehinggalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan syariat umat yang terdahulu. Contohnya umat terdahulu ini, mereka diharapkan untuk mengambil harta rampasan perang. Tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang ini menjadi halal. Dan contoh yang lain, kalau umat terdahulu ni, contohnya pada orang-orang golongan Yahudi ini, mereka diwajib untuk golongan Israel ini, bangsa Israel, mereka wajib untuk beribadah pada hari Sabtu. Tetapi umat Nabi SAW wajib beribadah ataupun melaksanakan solat pada hari Jumaat. Jadi syariatnya yang berbeza, tapi akidahnya satu. Seruan mereka semuanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya adalah muslim. Setiap nabi daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 124,000 orang nabi, semuanya menyeru kepada agama Islam. Cumanya bahasa yang berbeza-beza, tapi istilahnya Islam. Seperti mana doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matikanlah aku di atas sebagai seorang muslim, di atas agama Islam, wa alhiqni bis-shalihin, dan tempatkanlah aku bersama dengan orang-orang yang muslim. Jadi semuanya adalah mereka yang menyeru kepada agama Islam dan menyeru kepada Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bangsa Israel ini diadab oleh Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Kerana apa? Kerana pertamanya mereka tidak melaksanakan perintah amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kan la yatanahuna 'anil munkari fa'alu. Mereka ini tidak pernah mencegah kemungkaran, berjudi, berzina, minum arak. Mereka tidak pernah melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mereka inilah yang menyambung dakwah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat bangsa Israel ini, setiap masa
diutuskan para Nabi, lebih ramai para Nabi, para Rasul yang diutuskan kepada mereka untuk mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap generasi bangsa Israel ini diutuskan para Nabi untuk menyeru mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka kufur kepada Nabi mereka, dan sebahagian daripada mereka ini membunuh Nabi mereka. Sehingga riwayat menyebutkan mereka ni membunuh Nabi mereka pada waktu pagi, dan petang ni tak ada rasa besar. Maksudnya petang ni mereka sanggup berurus niaga, sanggup buat kerja masing-masing, seolah-olah tidak ada perasaan bersalah mereka yang membunuh Nabi mereka. Sehinggalah Nabi menyebutkan manusia yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti adalah mereka yang membunuh nabi-nabi mereka dan orang-orang yang dibunuh oleh Nabi. Sebab itulah riwayat menyebutkan Nabi SAW tidak pernah membunuh orang semasa perang. Sahabat lain membunuhlah, tapi Nabi SAW tidak pernah membunuh orang kecuali seorang orang kafir. Saya tak ingat namanya, tetapi orang kafir ini terkenal dengan syairnya yang sentiasa memburuk-burukkan bagi Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan orang yang paling dahsyat azab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang bunuh Nabi dan orang yang dibunuh oleh Nabi SAW ataupun nabi-nabi yang terdahulu, kerana sifat Nabi ini adalah Nabi mengharapkan agar kerahmatan daripada baginda SAW agar mereka ini sempat memeluk agama Islam walaupun dalam peperangan. Tetapi seorang kafir ini yang amat dahsyat kekejiannya, menghinanya sehingga meletakkan najis atas baginda SAW, menyakiti baginda SAW, itulah manusia yang pertama yang dibunuh oleh baginda SAW. Tetapi umumnya baginda SAW tidak pernah, maksudnya Nabi SAW dalam hatinya memang niat agar orang yang diperangi oleh baginda ini umirtu an-muqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah hatta yashhadu anni hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hadis ini disebutkan semasa Nabi nak pergi perang. Kalau salah faham hadis ini, maksudnya kalau orang baca hadis salah faham, seolah-olah jumpa orang kena serang, kena bagi ancaman bunuh. Jadi kita kena faham, kerana setiap orang-orang kafir ni dia ada beberapa jenis, iaitu ada 4 jenis orang kafir. Pertama dia adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ni siapa? Dia adalah kawan-kawan kita di kalangan Muslim. Zimmah maksudnya di bawah jaminan pemimpin-pemimpin Islam ataupun pemimpin-pemimpin setempat. Maksudnya orang-orang kafir di situ hidup dengan aman di bawah pemerintahan Islam. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, memang ada orang-orang ataupun golongan-golongan kafir zimmi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, semua ini mereka hidup dalam kerajaan Nabi SAW secara aman dan juga aman-aman. Kemudian adalah kafir musta'min ataupun kafir musta'min. Orang kafir ni adalah orang yang meminta keamanan dengan kerajaan Islam, dan kerajaan Islam berikan keamanan kepada orang kafir tersebut. Maksudnya dia asal daripada tempat luar ataupun berasal daripada negara kafir harbi, tetapi dia datang berjumpa dengan Nabi SAW ataupun berjumpa dengan pemimpin Islam, minta perlindungan, dan pemimpin Islam berikan perlindungan. Itulah kafir musta'man, kafir yang diberikan perlindungan. Maksudnya haram bagi orang Islam untuk memerangi orang-orang kafir tersebut. Kemudian satu lagi, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ni apa dia? Kafir yang membuat perjanjian dengan baginda SAW. Di zaman baginda SAW banyak orang-orang kafir, contohnya orang Yahudi, orang Nasrani ataupun suku-suku Arab yang belum lagi memeluk agama Islam. Mereka membuat perjanjian damai dengan kerajaan Islam di Madinah pada masa tersebut.
Maksudnya andai katalah kalau suku itu diserang, maka kerajaan Islam Madinah wajib mempertahankan suku tersebut walaupun mereka ini belum lagi memeluk agama Islam, kerana mereka dapat perjanjian damai dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana peristiwa sebelum terjadinya pembukaan Fathul Mekah, penawanan semula kota Mekah, sebab punca pelanggaran perjanjian tersebut adalah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, seingat saya. Sehingga Bani Khuza'ah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia datang membacakan syair, sesungguhnya orang-orang di kalangan kafir Quraisy telah melanggar perjanjian. Maka daripada situlah Nabi SAW membuat persediaan untuk menawan semula ke Mekah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Kemudian yang tak sekali adalah kafir harbi. Kafir inilah yang telah memberikan ancaman besar kepada baginda ataupun negara-negara Islam. Maka wajib untuk kita ataupun untuk orang-orang Islam memerangi kafir tersebut. Kerana kalau tak diperangi, bukan sahaja memberikan ancaman kepada orang Islam, bahkan memberikan ancaman juga kepada kafir-kafir zimmi, iaitu di bawah naungan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi maksudnya kat sini Nabi menyebutkan umirtu an muqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia kafir harbi ini hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya walaupun orang-orang kafir itu ketika mana di penghujung hayat dia nak diancam bunuh, dia nak diancam bunuh, dan sebelum dibunuh dia mengucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, haram dibunuh. Sebab dia telah bersaksi bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah, dan juga telah bersaksi bahawasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka haram untuk dibunuh. Tetapi Nabi SAW pernah menegur Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan juga Usamah bin Zaid, kerana mereka berdua ni pernah membunuh seseorang yang telah bersaksi di penghujung hampir dibunuh ni. Tetapi sahabat ni kita kena ingat bahawasanya mereka ni bukan maksum, mereka boleh tersilap, bukan sengaja membunuh, tetapi pada pandangan mereka boleh jadi dia masuk Islam ni kerana takut. Tapi sahabat-sahabat ni, dua orang sahabat ni telah tidak sengaja membunuh dua orang kafir tersebut yang telah memeluk agama Islam. Maksudnya walaupun dia hanya bersaksi, walaupun kita tak tahu niat hatinya, tapi secara zahirnya dia dinilai sebagai orang Islam. Sebab itulah Nabi SAW tidak pernah memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang-orang munafik. Maksudnya orang-orang munafik ini dia dah ada katakan yang besar dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah, dan mereka ini banyak bersumpah palsu. Mereka ini banyak menipu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak pernah memerangi orang-orang munafik tersebut. Nabi tahu siapakah orang-orang munafik, dan sahabat majoriti tahu siapa ketua orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini terkenal dengan banyak memberikan alasan-alasan yang alasan-alasan yang leceh ataupun alasan-alasan yang remeh. Kalau datang di panggilan jihad, maka orang-orang munafik inilah yang beratur di hadapan baginda, minta excuse, tak mahu ikut baginda dalam peperangan. Nabi tahu, dan Nabi tahu siapakah orang-orang munafik dan siapakah orang-orang yang bukan munafik. Dan juga Nabi tidak memerangi orang-orang munafik kerana agar orang kafir tidak mengatakan Nabi SAW bunuh orang-orang Islam. Cukup walaupun kita tahu, walaupun hanya diketahui secara zahir hanya menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi niatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terbukti mereka berpakat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir untuk menjatuhkan kerajaan Islam di Madinah, tetapi Nabi SAW tetap memberikan mereka peluang untuk mereka sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka terkenal dengan banyak timbulkan syubhah. Contohnya syubhah yang ataupun keraguan ataupun timbulnya fitnah ini lebih lagi fitnah
Aisyah radhiyallahu anha, mereka ni bukanlah menuduh Aisyah ni Aisyah ni berzina dengan Safwan, tetapi mereka menimbulkan bibit-bibit fitnah. Sebab yang kita tahu hadis ifki ni tentang cerita Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh golongan-golongan munafik. Sebab dia dah sebab Aisyah, sebab apa? Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul inilah orang yang menimbulkan bibit-bibit fitnah. Mereka bila mana Aisyah dan Safwan ni, Aisyah ni berada di atas kemah, di atas unta, dan Safwan ni menolak unta tersebut hanya berjalan kaki. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, apakah yang dibuat oleh Aisyah dan juga Safwan? Maksudnya kat sini pada cerita ini, Nabi SAW tidak tahu perkara yang lain kecuali hanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala melepaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Jadi setiap tahun, setiap masa, setiap keadaan memang akan ada golongan-golongan manusia tersebut, tetapi kita di sini teruskanlah untuk sentiasa melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi munkar agar kita ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh para nabi, sebagaimana bangsa-bangsa Israel telah dilaknat oleh Nabi Daud dan juga Nabi Isa kerana mereka ini tidak melaksanakan mereka ini tidak mencegah kemungkaran dan mereka buat kemungkaran tersebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'araftuhu fi wajhihi an qad hadarahu syai'. Nabi telah masuk menemuiku, namun aku dapati mengetahui di wajahnya terdapat suatu wahyu yang telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang turun pada baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pernah beramal apa? Sahabat Nabi pernah bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahyu ni macam mana diturun ke atas engkau wahai Rasulullah? Jadi Nabi ceritakan wahyu ni turun seolah-olah seperti mana bunyi loceng, yang mana Nabi tahu bahawasanya wahyu itu telah sampai. Ataupun kalau wahyu itu terlalu berat, terlalu cerita itu atau hukum hakam ke, ataupun tentang yang terkait dengan isu-isu yang berlaku pada masa itu, maka dia lebih berat lagi. Seperti mana wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah nak lepaskan Aisyah daripada tuduhan fitnah. Suatu ketika Nabi SAW ni duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan kalau duduk bersila ni, peha ni bertindih dengan peha sahabat Nabi yang lain. Nabi duduk bersila dan pehanya bertindih dengan sahabat Nabi yang lain. Dan bila wahyu itu turun, sahabat Nabi lihat Nabi sedang berpeluh, dan kemudian sahabat Nabi yang peha Nabi ditindih dengan peha sahabat Nabi yang lain ni, sahabat tu dapat rasakan betapa beratnya peha Nabi pada masa itu. Dan bila mana wahyu itu dah selesai turun, barulah Nabi ceritakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan pada masa itu. Dan bila mana wahyu turun, maka Nabi SAW panggil sahabat-sahabat yang di kalangan penulis wahyu untuk tulis apakah Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa tersebut. Dan fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'. Nabi tahu bahawasanya bila mana Aisyah nampak Nabi ni berpeluh, walaupun keringat, nampak saja keringat, Aisyah tahu bahawasanya wahyu baru telah turun. Fatawadda'a wa ma kallama ahadan. Nabi kemudian berwuduk dan Nabi tidak bercakap dengan sesiapa. Thumma kharaja. Dan Nabi keluar. Kerana rumah Nabi SAW dan juga Aisyah dan juga mimbar Nabi ini mendekat. Kalau kita lihat makam Nabi SAW itu asalnya adalah rumah Aisyah, memang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi bila mana sahabat-sahabat ni tunggu untuk solat, maka bila mana Nabi buka pintu, Nabi keluar, barulah sahabat-sahabat Nabi bangun untuk menunaikan solat. Itulah sunnahnya. Kalau kita nak mendirikan solat,
imam kena keluar dulu, barulah digaulkan iqamat. Bukan imam tu duduk dalam bilik imam buat iqamat sebelum digaulkan. Tapi sunnahnya imam keluar dulu, barulah iqamat itu digaulkan. Sebab itu mana penghujung hayat Nabi SAW, Bilal ni tak iqamat langsung. Sebab Bilal akan tengok, kalau Nabi keluar, barulah Bilal akan iqamat. Bila untuk pintu banyak kali, barulah diceritakan, barulah Bilal tahu bahawasanya baginda SAW sedang berdemam. Jadi diperintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga suatu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW ni, dia sedang mengaji dengan suara kuat. Kemudian Nabi SAW buka tingkap. Tingkap ni maksudnya bila buka tingkap tu nampaklah Masjid Nabawi. Dan Nabi buka tingkap tu ditutup dengan hijab ataupun melangsir, dibukakanlah tingkap dan Nabi tegur sahabat tu daripada tingkap. Kerana bacaan terlalu kuat mengganggu sahabat-sahabat lain yang sedang solat. Jadi sunnahnya kat situ, bila mana kita lihat adanya orang yang sedang solat beribadah, maka kita sedang baca Quran, bacalah dengan perlahan agar tidak mengganggu ibadah orang lain. Falasibtu bil hujurat, kemudian aku bersandar, asma'u ma yaqul, dan aku mendengar apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda pernah menyebutkan di antara mimbar dan juga rumahku adalah raudhatun min riyadhil jannah, ataupun raudhah di Madinah tu maksudnya daripada mimbar baginda sehingga ke rumah Aisyah radhiyallahu anha adalah tempat mustajab untuk berdoa. Tetapi pada pandangan Imam Malik rahimahullah, hadis ini maksudnya bukanlah maknanya rumah Aisyah sahaja. Rumah-rumah isteri-isteri Nabi itu semuanya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maksudnya Nabi menyebutkan di antara rumahku dan juga mimbar adalah raudhatun min riyadhil jannah. Maksudnya kawasan-kawasan Madinah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Tapi umumnya Masjid Nabawi itu memang tempat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada al-mimbar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Insya-Allah bismillah. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Mimbar baginda SAW ada 3 tangga. Dan jadi Nabi SAW naik di tangga yang ketiga. Dan satu hadis menyebutkan Nabi SAW naik setiap satu tangga ni Nabi berkata amin. Nabi naik tangga yang pertama, kemudian Nabi kata amin. Nabi naik tangga yang kedua, Nabi kata amin. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Nabi berkata amin? Dan Nabi menyebutkan malaikat Jibril datang kepadaku, dan malaikat Jibril mengatakan, jikalau orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berselawat ke atas. Kemudian yang kedua, tangga yang kedua, sehingga saya hadis menyebutkan, mafhumnya menyebutkan, jikalau orang yang mempunyai kedua bapanya tapi tidak mentaati kedua ibu bapanya tersebut, kemudian yang berkata amin. Dan kemudian tangga yang ketiga ini adalah jikalau orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala semasa sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi berkata amin. Jadi riwayat menyebutkan mimbar baginda itu ada 3 tingkat. Dan setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar naik sampai tangga yang kedua sahaja untuk menyampaikan khutbah ataupun untuk menyampaikan ucapannya. Dan kerana Abu Bakar nak memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tak mahu naik sampai tangga yang ketiga. Setelah Abu Bakar wafat, Umar naik hanya tangga yang pertama sahaja, tangga di tingkat bawah, tangga paling bawah sahaja. Kerana Umar nak memuliakan Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian naiknya Uthman radhiyallahu anhu, Uthman naik balik tangga yang ketiga, tangga paling atas. Jadi kenapa Uthman naik? Kerana pada zaman Uthman radhiyallahu anhu, umat Islam makin ramai dan perlunya kepada pembesaran Masjid Nabawi. Kalau Uthman tak naik mimbar tu, macam mana umat Islam nak nampak Uthman? Jadi Uthman naik tangga yang ketiga, dan semasa Uthman radhiyallahu naik menjadi khalifah, memang banyak isu ataupun kita katakan fitnah yang timbulkan oleh golongan munafik dan juga orang Yahudi Allah sabab yang pura-pura mengaku agama Islam dengan tujuan untuk menyebarkan syubhat-syubhat, dan sehinggalah mereka menghina ataupun memburuk-burukkan Uthman radhiyallahu anhu. Contohnya ketika mana peristiwa pembesaran Masjid Nabawi ini berlaku zaman Uthman, maka berlakulah dikatakan Uthman melanggar perintah Nabi. Uthman cuba untuk meruntuhkan Masjid Nabawi, tapi Uthman niatnya adalah untuk membesarkan Masjid Nabawi, kerana pada masa itu umat Islam semakin ramai, sehingga Uthman menyebutkan hadis, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid ataupun besarkan masjid ataupun menyumbang kepada pembinaan masjid di atas muka bumi ini, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan binakan syurga ataupun istana untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan ceritakan nanti tentang sejarah bagaimana Uthman radhiyallahu anhu menjadi bangsa fitnah dan keburukan oleh golongan-golongan membenci Islam. Fahamidallahu wa athna alaihi, dan Nabi memuji Allah serta memberikan kepujian tertinggi ke atas Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha tabaraka wa taala yaqul, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Hadis kursi ini kebanyakannya adalah cerita-cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin berikan pesanan kepada umat manusia dan juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lakum, Allah taala telah memerintahkan kepada kamu semua, muru bil ma'rufi wanhaw 'anil munkar, serulah ke arah kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran. Qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takkan makbulkan doa kamu kerana kamu hanya duduk ataupun kamu berulang alik ke masjid, tapi kamu biarkan jiran-jiran kamu ini orang-orang Islam yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hari-hari setiap tahun berulang alik pergi haji dan umrah, tapi kamu tak berkisah langsung tentang sanak saudara kamu yang semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takkan makbulkan doa kamu kerana kamu memang tidak ada niat untuk melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Bukanlah kita ni kena join kumpulan-kumpulan dakwah ke keluar 3 hari ke 40 hari ke, tak pun. Sebab setiap kumpulan-kumpulan ni memang ada cara untuk menyampaikan dakwah. Cukup kalau kita katakan apa yang kita mampu untuk sebarkan kebaikan. Lebih-lebih lagi sekarang ni mudah saja melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, TikTok dan sebagainya. Video sebarkan ayat Quran ke hadis ke, mudah-mudahan orang yang baca itu mendapat manfaat dengan apa yang kita kongsikan. Tapi sebaliknya kalau kita bersemuka, maka pesan kepada dia untuk tinggalkanlah benda-benda yang dilakukan. Mudah-mudahan walaupun kita hanya berpesan dengan kebaikan, kita terlepas daripada dosa di akhirat nanti. Kerana setiap orang-orang yang hidup dan kita di sekitar kita akan tuntut kita pada hari kiamat nanti. Kenapa setiap tahun pergi umrah dan juga haji? Kenapa setiap hari ulang alik masjid, tapi dia biarkan aku
dalam kemaksiatan, tidak ada rasa untuk berdakwah mengajak aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatas'aluni fala u'tikum. Kamu minta tolong, kamu minta pada Allah, Allah akan berikan. Watastamsiruni fala ansurun. Kamu minta tolong kepada Allah, Allah takkan tolong kamu kerana kamu sombong, kerana kamu tidak mahu, tidak ada rasa, tidak ada niat untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Jadi inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang meninggalkan dakwah. Kerana dakwah ni dia ada berbagai kaedah dan juga cara. Salah satunya melalui al-qalam. Kalau kita nak bercakap, mungkin kita kurang pandai ataupun ilmu tak banyak-banyak, tapi kalau melalui penulisan, mudah-mudahan orang yang baca penulisan kita, walaupun di WhatsApp dan sebagainya, sedikit sebanyak membantu kita ataupun melepaskan kita daripada tuntutan mereka pada hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk atas kedua manusia sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.